Maka dua cara diberi sini. Kita kena membina kerinduan yang kuat dengan Tuhan dan kegerunan yang sungguh dengan Allah Ta'ala. Bahawa nafsu itu akan tunduk. Dan bahawasanya syahwat yang tetap dalam hati itu tiada mengeluarkan dia, melainkan datang satu kuah, kekuatan yang mengerasi dia, ya, yang congkil dia keluarkan daripada kalbi kita, iaitu yang mengalahkan atasnya. Macam mana kena bisul lah tuan-tuan ni. Picit-picit sikit dia dah keluar, dia kena keluarkan dia punya punat kan. Ikat dia tarik, pum, terkeluar sebiji. Baru lega. Dia kita tarik dia keluar, pum, kadang besar tu, besar jari punya, kepala jari buat dia. Bisul besar kan. Dia tarik, dia pun terkeluar sebiji keluar, pum. Baru kita rasa lega. Kalau tidak, dia kempis sini dia lain, tempat lain pula, pum, situ pula kena. Itulah kalbi ni. Kita tarik nafsu tu punya, pum, dia keluar je. Barulah seseorang insan akan merasakan sebenar kelegaan nikmat dia dengan Allah Ta'ala.